Okay, so hi korang, welcome back to channel Hijab Gerak Empire Tudung Labuh. So, hari ni kita nak prank kita punya customer. Kita nak tengok reaction dorang macam mana kalau kita tiba-tiba jadi patung depan dorang. Apa reaksi dorang? Maybe dorang akan tolong ke? Dorang akan tanya ke? So, korang jangan lupa nantikan. Hari ni kita nak prank kita punya customer. Oh ni? Pin AZK tak ada? Macam mana nak free? Dia macam terlalu baik dengan saya. Saya sangat menjiwai watak. Okay, so korang, untuk prank kali ni kita akan sorok kamera ni and kita saya akan pergi sendiri dekat customer tu. Kita akan approach dia, kita akan layan dia macam biasa, and then kita akan jadi tiba-tiba jadi patung depan dia. So kita tengok macam mana reaksi dia, and kalau kita tengok mana sama ada dia layan ke, dia macam pelik ke. So korang nantikan. Okay, stay tuned. Oh ni? Pin AZK tak ada? Sebab dia dah jual rasa chicken tu baru dia rasa chicken. Okay. Nasi lemak royal pun nanti dia suruh pusing je lah. One eternity later. Macam mana nak free? Dia macam terlalu baik dengan saya. Saya sangat menjiwai watak. So kalau saya free macam budak ni okey tak? Boleh tak akak ni apa tu kita buat behind the scene. Kita buat akak nanti akak buat je. Saya free, akak layan. Dia macam tu, lepas tu kualiti dia macam tu. So macam orang terkejut. 24 hari. 24. Kalau live kita bagi 20 pun. Cik. Lepas tu yang ni ke depan. So jadi dah siap tutup. Saya senyap kat dia, saya macam tu saya, oh so kan, so dia pun tu nak tengok kat depan, dia pun lalu macam tu je. Dia macam, dia cakap, budak ni nak melayan ke nak main-main? Dia tak tahu kita tengah berlakon. Cik, tolonglah give the same effort untuk kami, okay? Patut ke saya buat marah ke? Baru dia nak terkejut. Macam mana ni? Kamu macam mana? Ke cara macam biasa ke? Ni yang paling baru.
Tak adalah, kita ni je. Kita prank je. Sorry Acik. Sorry Akak. Lama pula terbaring. Ada duduklah, ada duduk. Tak, saya okey je. Tak nak, kan dah pula. Saya panggil kawan awak duduk di sana. Oh ya, tak, saya okey je. Kita buat konten. Sebab Acik ni, Acik apa? Konser. Adik ni kalau ni pun dia tak kisah tau. Okey. Tak apa-apa. Tapi sebab adik sebab Acik dengan Akak dah tolong kita nak bagi hadiah. Sebab sorry tau, susah kan. So kita ada betul kan. Itu maaf tau. Itu maaf susah kan. Okey. Kenapa kita nak bagi hadiah? Kita ada hadiah. Ada satu lagi. Ada hadiah. Kita maaf tau. Sorry tak susah kan. Sekejap saya ada satu lagi hadiah. Ada ni relax. Dia dah buat konten. Dia tak kisah. Dia dah nak pergi sini. Ya. Maaf. Maaf tau. Konten ada. Terima kasih. Terima kasih, Dik. Dia. Apa tu? Jangan terasa pula. Tak. Terima kasih. Jangan lupa support kita, okey? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Takut je. Sorry. Tapi kan walaupun senyap perut tau. Yes, mission complete. Yang betul-betul ingat betul-betul pengsan tau. So, okay lah, approve. Terus 2 orang. Okay, good. Semua lain. Kata betul lagi sama masuk. Acik, bye-bye kat kamera. Boleh tak kita nak post dekat YouTube? Boleh. Okay, jangan lupa support Hijab Galeria. Okay? Thank you tau. Minta maaf. Pray Acik. Nanti jangan lupa tengok tau kita punya YouTube. Okay. Meanwhile. Hai korang, tahniah diucapkan pada AA Cahaya. Dah dapat RM100 daripada Hijab Galeria. Okey, jadi konten yang sebelum ni beras RM1. Pemenangnya adalah ding 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 Mix FX. Yeay. Okey, untuk kali ni korang komen di bawah apa idea yang kita nak buat konten kita next. Konten apa yang menarik? Kita nak bagi hadiah apa ke, atau kita nak prank lagi ke? Cuba komen. Mungkin kalau idea korang best dan kita pilih, kita akan bagi hadiah. Okay, jangan lupa subscribe YouTube Hijab Galeria dan on notification. Dan jangan lupa juga join kita punya live setiap hari dari pagi sampai pukul 12 malam.